Ada satu hadis qudsi, tuan-tuan. Ketika satu orang manusia dia jumpa Allah, dia pergi, dia menghadap Allah, membawa dosa memenuhi langit dan bumi. Dan waktu tu dia kata, Tuhan tolong ampunkan aku. Allah tak pernah halau pendosa yang nak minta ampun. Apa kata Allah pada lelaki inilah hadis qudsi? Ghafartu lak, la, ampunkan kau, aku tak peduli. Lelaki tu balik. Lepas beberapa tempoh dia menghadap Allah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku buat dosa yang sama memenuhi langit dan bumi, ampunkan aku ya Allah. Apa kata Allah? Hamba aku ni dia tahu dia ada Tuhan yang maha mengampun. Ghafartu lak la ubali, aku ampunkan kau, aku tak. Berkali-kali lelaki ni datang minta ampun dan berkali-kali juga Allah mengampunkan lelaki ini. Rupanya tuan-tuan, Allah tak pernah berhenti pun ampunkan kita. Cuma kita yang dah berhenti minta ampun pada Allah. Besar dosa kita, besar lagi keampunan Allah. Dan inilah dia mesej yang Nabi Yaqub bagi tahu ke anak-anak dia, kau dah buat salah ni, kau dah buat silap ni, kau dah buat benda besar ni, dosa besar kau buat ni, tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Inilah sifat kenabian, memberi ruang, memberi peluang, memberi harapan pada manusia yang kotor, yang buat silap untuk kembali pada Allah.